Guys, senak korang fikir. Kenapa arahkan korang serang Mak Husin? Cakap Mak Husin orang Kelantan tak sokong dia, orang Kelantan tolak dia. Kenapa guys? Sebab nak tutup kisah silam asalnya kampung Sungai Petai, Pasir Putih. Tapi oleh kerana keluarga ayah ni, dan termasuk jahat, dihalau oleh penduduk kampung Sungai Petai, Pasir Putih atas apa yang dah lakukan. Jahat. Tapi oleh kerana nak tutup kemaluan ini, arahkan korang, cakap Mak Husin ditolak oleh rakyat Kelantan. Hebat tak kan? Ini. Kalau korang nak berfikir juga, korang cabarlah balik ke Kelantan. Tengok rakyat Kelantan terima tak dia. Terutamanya kampung Sungai Petai. Korang nak fikir ke? Nak suruh kau fikir. Guys? Fikir sikit lagi guys. Fikir sikit lagi guys. Ya?